Umur 10 tahun saya dah diberi ruang untuk azan Jumaat. Okey, contoh, kalau suami meninggal, siapa yang berhak? Biasanya masyarakat kita panggil Tok Bilal lah, panggil Tok Imam lah. Sebenarnya yang berhak atas jenazah suami tadi ialah isteri dia. Pengalaman anak yang bungsu ni tadi, bila kakak dia datang, wah, Kak Long tak dapat mandikan mak. Anak-anak mak yang ramai, acu dia yang dapat mandikan jenazah mak. Walaupun semasa hidup acu tak pernah jaga mak. Dan ramai 7 adik-beradik tadi, tuan-tuan, hanya seorang saja anak yang bungsu diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk memandikan jenazah mak dia. Jadi macam mana kita mandi wajib, macam itulah kita mandi jenazah. Sempoi. Ni lepas pasang voltago solar, panel semua dah pasang dan dah function secara normalnya, bulan-bulan saya punya jimat dia memang luar biasa. Lebih daripada 90%, hanya lebih kurang RM40 saja sebulan. Assalamualaikum. Hello, hi. Bersama saya lagi Aidit Marcello dalam podcast I Did It My Way. Okay, first kali saya ucapkan terima kasih kepada korang semua yang selalu setia menonton. Tak kira lah tengah bawa kereta ke kat rumah, dengan santai-santai dengan keluarga. Yang penting you all dengar sampai habis, kerana episod kali ini juga satu pengisian yang best. Dia tak deep, santai-santai, tapi sebenarnya reality yang bakal berlaku pada kita juga. Pada episod-episod lepas, you all punya support, you all punya komen, you all punya share, like, dah dekat mana? Dekat TikTok, dekat Instagram, yang tengok dekat YouTube, yang subscribe, dan juga yang dengar di Spotify. Terima kasih banyak-banyak. Dan thank you so much juga kepada kita punya penaja utama kita, iaitu Bintang Furniture. Dia ada 3 cawangan di Johor, di Rahang dan juga di Sendayan, di kawasan Negeri Sembilan tu. Harga dia sangat-sangat berbaloi kepada siapa yang nak rasa-rasa nak tukar sikit style furniture di rumah, boleh pergi di sana. Dan yang kedua, terima kasih kepada Voltago Solar. Ini kepada siapa yang dengar solar je macam, ayo, mahal solar, tak mampu. Sebenarnya, satu orang kata investment yang baik. Masa akan datang, dia akan menjadi milik anda. Lagi panas, lagi senyum, sebab bil dia lagi rendah. Baik, kita teruskan dengan episod podcast kita kali ini. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Zainal. Assalamualaikum Haji Zainal, terima kasih kerana datang ke podcast kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara realitinya Ustaz saya dah lama tak jumpa Ustaz Lama dah. Sering merindui. Ya, kali terakhir kita pernah mengikuti kursus jenazah. Betul. Masa tu secara realnya, tapi saya tak berada jadi jenazah tu lah. Saya tengok yang kawan-kawan kita jadi jenazah. Tapi cara Ustaz punya perkongsian tu memang cukup menarik. Dan Ustaz pun antara orang yang dikenali juga di Puchong. Sebab dulu saya duduk di Puchong. Pada siapa yang sedang menonton ni, yang tak tahu, dulu saya memang duduk di Puchong belasan tahun. Dan saya punya karya ataupun keluarga kedua saya tu di Taman Perindustrian Puchong. Jadi di situlah saya kenal dengan karya-karya sana, orang muda, pakcik-pakcik, abang-abang, termasuklah dengan Ustaz sendiri, yang banyak sangat membantu dalam berdakwah. Dan juga yang paling penting sekali, info dan ilmu tentang jenazah ataupun pengurusan jenazah. Orang kata apa? Kau dah mati baru cari aku kan? Masa hidup tak cari aku, nak mati baru cari aku. Okey, jadi untuk episod kali ini dan kepada anda semua pun, info sedikit tentang podcast kita ni. Macam kita punya podcast kita, cerita di sebalik identiti. Tapi macam Ustaz punya kali ni pun, dia lebih kepada pengurusan jenazah. Apa yang kita nak bawa, ilmu-ilmu ataupun pengisian kali ni, kita semua pun pasti mati Ustaz. Betul. Hebat mana kita, pandai mana kita, muda mana kita, tua mana kita kan. Kita mesti nak kena mati. Dan kita harap sangat episod podcast kali ni diorang dengar sampai habis. Sebab apa, perkongsian kita ni, kita dah pergi banyak tau Ustaz, kenuri-kenuri, ataupun di mana scene kematian, sama ada baru mati ataupun baru hari yang beberapa jam mati, ataupun beberapa hari mati. Mesti akan ada kita nampak macam preparation tak ada. Terkejut, panik, tak tahu nak buat apa. Jadi Ustaz, saya rasa Ustaz dah berdepan dengan beribu kes. Dan juga apa orang kata, kelas-kelas untuk persediaan ni. Jadi sebelum kita nak cerita tentang tu Ustaz, nak tanya Ustaz juga, tak kenal maka tak cinta, nak kenal dengan Ustaz juga. Ustaz ni sebenarnya asal daripada mana, dan juga keluarga Ustaz ni memang ada juga ke yang memang orang kata
Turun-temurunnya memang pengurusan jenazah. Cerita sikit Ustaz. Okey. Panjang intro saya ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil tagline dulu ya. Yes. Siapa kita tak penting. Yang penting bagaimana pengurusan jenazah kita yang terakhir. Itu tagline sangat penting. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Din Marcelo, orang yang untuk saya berkongsi apa yang saya ada. Dan sebenarnya dalam kehidupan ni pastinya kita akan mati. Balik pada cerita asal, sebenarnya keluarga saya asalnya tidak ada yang menguruskan jenazah. Tak ada. Memang, tetapi daripada kecil saya dah umur 10 tahun sebab secara kebetulan rumah saya tak jauh depan masjid. Umur 10 tahun saya dah diberi ruang untuk azan Jumaat. Wow, 10 tahun. Darjah 4. Jadi Tok Bilal lah. Tok Bilal lah tu. Dan bayangkan, dan 10 tahun juga saya diberi kepercayaan. Kalau di Johor dulu dia panggil Noja. Noja. Dia tak panggil Syak, di Selangor panggil Syak. Noja ni, dia ada kematian, dia panggil saya untuk membantu dia. Umur 10 tahun. 10 tahun dah. Jadi bila saya merantau keluar, maka hari ni bakat yang saya ada, saya teruskan. Maka itu kalau dipucung, kalau orang pucung ni kalau tak kenal saya, memang dia pendek umur lah dia. Maksudnya akan jumpa lah tu. Akan sebut saja dia akan kenal lah. Sebab saya berkhidmat dekat Masjid Jami' Batu 12 hampir 30 tahun. Bermula jawatan sebagai Bilal 1, kemudian jadi penolong pendaftar nikah, kemudian menjadi imam 1 dan akhir memegang jawatan nazir. Dan itulah kita berkhidmat dengan masyarakat. Jadi keluarga saya asalnya tidak ada mengurus jenazah, tetapi atas semangat itulah saya berkecimpung dalam pusat jenazah ni baru saja dia dah. Baru je. Hampir bukan 33 tahun lah. 33 tahun baru je. Dan itu sebab dia legasi saya teruskan. Jadi anak saya didik je urus jenazah. Isteri saya pun mengikut urus jenazah. Menantu saya pun mengurus jenazah. Jadi kita luaskan legasi saya supaya mereka dapat meneruskan ini. Menantu pun Jadi menantu tu bila datang nak interview, nak kahwin tu, dia akan Ustaz akan tanya, berapa banyak lah jenazah kau dah urus? Dia kena ikut kursus jenazah saya dulu tu. Betul. Okey, sebelum kita nak cerita lanjut ni, macam dia macam pelik sikit Ustaz. Umur budak 10 tahun dipilih untuk menguruskan jenazah, untuk membantu semua. Maksudnya Ustaz must be ada specialty kat situ. Maksudnya Ustaz ni siapa daripada kecil? Memang orang jenis selalu pergi daripada umur 7 tahun, 6 tahun dah memang dekat masjid dah. dah dipimpin, dibawa. Mungkin boleh Ustaz kongsi. Sebab apa? Kita nak bagi yang melihat dan mendengar ni pun, parents yang sebenarnya parents kan Ustaz, surprisingly diorang pun nak bawa anak diorang persiapan begini Ustaz. Jadi Ustaz kena share sedikit. Seperti mana yang saya kata tadi lah. Mungkin Alhamdulillah rumah saya tak jauh dengan masjid pun. Jadi ketika itulah saya bersama dengan adik-adik semangat tu adalah untuk jadikan masjid rumah kedua kita. Kan? Jadi masjid ni tempat kita berkongsi ilmu, tempat kita bermasyarakat dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun kepada mereka yang rumahnya bukan dekat dengan masjid pun tak ada masalah pun. Yang sebenarnya minat kita. Betul. Kalau kita ada minat, kita ada kesungguhan tu, insyaAllah semua boleh jadi. Betul. Jadi yang penting kalau minat kita ada, insyaAllah Allah akan bantu kita. Allah akan tolong kita untuk kita terus berjaya. Ustaz, jadi bila dah habis tu, Ustaz dulu sekolah semua di Johor lah. Pendidikan semua Ustaz ada semua di Johor. Sekolah biasa. Sekolah biasa, dan kita ada sekolah Mahat Tafiz lah. Ustaz pun nak pergi aliran Tafiz juga. Ya, saya. Sampai umur berapa Ustaz? Sampai kalau di Johor dipanggil sampai kelas khas lah. Dia begitu. Lepas tu kita sekolah biasa lah. Sampailah bila merantau, jiwa tu dah ada dengan masjid. Jadi kita pun dah mula berkhidmat dengan masjid. Dan itulah dikenali dengan masyarakat dan sebagainya. Ustaz ada pergi ke luar Malaysia juga untuk mendalami ilmu-ilmu ni ke? Ilmu agama? Tak ada. Sebenarnya saya dalam Malaysia saja. Dalam Malaysia pun sebenarnya dah tak habis. Tak habis lah. Kalau kita rajin belajar, rajin ikuti kursus, rajin ikut apa-apa pun program, sebenarnya dah cukup dah. Okey Ustaz, nak tanya sikit lah. Bila Ustaz dah umur berapa yang Ustaz betul-betul full time untuk apa, ke arah pengurusan jenazah ni? Betul-betul serius. Bila saya dilantik sebagai Bilal di masjid lah. Umur berapa Ustaz? Lepas tu umur lebih kurang dalam 28 ke 30 macam tu. Faham.
So, sebelum umur 28 tu Ustaz buat apa? Sebelum tu kita berlemat dengan surau. Yang itu tidak secara ni lah. Bukan secara official lah. Jadi bila dia dah kerja dengan masjid ni, dilantik oleh masjid. Jadi kita dah memberi penumpuan yang sepenuhnya lah. So start pada tu lah Ustaz pergi kursus-kursus yang official semua lah. Dan akhirnya saya terfikir juga bagaimana pengurusan jenazah ini nak ditambah baik. Bermula dari situlah saya terlibat dalam bukan saja menguruskan jenazah, saya terlibat dalam mengendalikan kursus pengurusan jenazah. Jadi banyaklah sekolah-sekolah, jabatan-jabatan kerajaan, NGO yang sering panggil saya untuk mencurahkan ilmu tentang pengurusan jenazah, cara yang terbaik lah. Sekarang ni dah baik lah, tetapi kita nak buat lebih baik. Ada ilmu-ilmu yang saya rasa mungkin kita terlepas pandang. Kan? Mungkin kita nak, sebab Islam tu kita nak yang dah baik kepada lebih baik. Perfect, itu dituntut dalam agama kita. Jadi itulah. So sambil Ustaz buat ataupun concentrate dengan pengurusan jenazah ni, macam mana Ustaz terselit sikit pula jadi juru nikah tu ke yang lain-lain tu? Sambilan-sambilan lah tu. Yalah, bila kita dilantik sebagai Bilal, kemudian dilantik jadi imam, jadi jawatan juru nikah tu perlu diisi lah. Perlu diisi. Jadi kita pun hantar permohonan dan akhirnya dengan temu rega dan akhirnya kita berjaya lah. Itu pun banyak cerita lagi tu. Banyak cerita lagi. Yang pasal nikah ni pun banyak cerita kan ni. Kan? Jadi yang nikah ni kita jangan ceritakan semua orang tak boleh tidur nanti. Betul. Okey, jadi kita nak lebihkan fokus kepada pengurusan jenazah ni. Baik. Saya sendiri pun secara personalnya memang dah banyak pergi dah juga. Maksudnya kematian lah. Kematian saya pun arwah ayah saya sendiri pun daripada A sampai Z, alhamdulillah Allah bagi rezeki untuk saya uruskan juga. Jadi dekat sini saya nampak alangkah ruginya kalau kita tak bersiap diri untuk kita ambil this opportunity lah. Sebab apa? Saya rasa ada je yang saya pergi mana-mana tentang kematian ni Ustaz. Dia bila dengar kematian ni, dia jadi satu gerun. Yalah, mati tu bukan satu benda yang orang suka. Orang takut lah. Takut nak mati. Tapi takut nak mati tu satu hal. Bila ahli keluarga kita dah meninggal pula, kita pula takut untuk nak participate sebab kita tak ada ilmu tu. Jadi Ustaz, sepanjang pengalaman Ustaz, mungkin Ustaz boleh cerita sedikit lah antara scene-scene yang Ustaz nampak macam kenapa benda jadi ya? Ruginya, sayangnya, engkau ni anak sulung, engkau ni anak lelaki. Contoh benda-benda macam tu. Sebab kita nak bagi gambaran-gambaran yang cerita ni, mungkin sedikit sebanyak boleh memberi pengajaran, kesedaran dan bersedia. Okey, pertama kita kena faham dulu. Kita hidup akan mati. So mati ini artinya kerehatan. Ramai orang takut mati sebab dia tak nak rehat. Mati itu ulama kata ialah rehat. Maksud dia di dunia saja dia akan dimatikan. Kemudian lepas dia mati, dia akan hidup kembali di alam barzah. Dihidup lagi. Kemudian dihidupkan lagi di alam mahsyar. Kemudian dihidupkan lagi sama ada di surga atau ke neraka. Hiduplah. So mati ini hanya di dunia saja. Selepas itu dihidup lagi. Dekat alam barzah dihidup lagi. So hari ini kamu berada dalam kehidupan alam barzah. Jadi maknanya tuan-tuan yang dikasihi Allah, kita ni pertama mati. Bila mati ni, seperti mana yang dikatakan oleh dia, kenapa kita tak nak ambil peranan ini? Sebab yang mati ni, yang fokus kita ialah kepada anak-anak. Yang pertama. Yang kedua, masyarakat ni tak begitu faham siapa yang berhak untuk uruskan jenazah ini. Okey, contoh, kalau suami meninggal, siapa yang berhak? Biasanya masyarakat kita panggil Tok Bilal lah, panggil Tok Imam lah. Sebenarnya yang berhak atas jenazah suami tadi ialah isteri dia, anak lelaki dan anak perempuan. Yang ketiga, adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. Ataupun dalam istilah kata mahramnya, yang haram dinikahi, itulah orang yang berhak sekali memandikan jenazah. Jadi pengurus jenazah itu orang yang terakhir. Jadi hari ini kenapa masyarakat, saya teringatlah dalam kajian yang saya buat selama hampir 33 tahun ini, kenapa orang anak-anak khususnya tak nak menguruskan jenazah ibu dan ayah dia. Dia ada 4 sebab. Ingat cerita Piramli? 1, banyak. Banyak. 2, sedikit. 3, jarang. 4, kadang-kadang.
kajian yang kita buat tuan-tuan, kenapa orang tak nak mandikan mak dia, yang banyak kita dengar hari ni sebab tak ada ilmu. Tak tahulah Ustaz. Saya tak tahu lah. Itu ilmu sangat penting. Padahal senang aja. Cuma kalau dia dah belajar, senang. Macam dulu kita tak pernah bawa kereta kan. Tiba-tiba macam mana kalau tekan brek, macam mana tekan minyak, macam nak kau sering. Dah tahu senang aja. Jadi asas dia tu. Kan? Macam dulu kita tak tahu mengaji kan. Tak kena ini huruf apa, ha ke kha ke sim. Dah tahu senang aja. Sama juga dalam bab pusat jenazah. So pertama, banyak orang di luar sana tak ada ilmu. Yang kedua, sedikit-sedikit orang yang takut nak uruskan jenazah mak dan ayah dia. Sedikit bilangan dia. Kemudian jarang yang kita dengar orang tak bagi peluang. Saya nak mandikan jenazah ni, tapi yang mandi jenazah tak bagi. Pun ada. Itu jarang. Kadang-kadang dia tak kisah pun. Siapa yang nak uruskan jenazah mak aku, janji jenazah mak aku diuruskan. Ini jenis orang yang kadang-kadang ni sangat bahaya. Dia tak peduli pun. Jadi atas 4 itulah hari ni, so kita fokus kita kepada orang yang pertama, yang tak ada ilmu. Jadi hari ni sebagai perkongsian ini mungkin dapat sedikit ilmu bagaimana kita nak uruskan jenazah mak kita tadi. Dan seperti yang kita bincang tadi, jenazah mak kita ni, fokus hari ni nak minta orang-orang masyarakat di luar sana, khususnya orang muda, bahawa mandi jenazah ni sangat mudah. Semudah apa, kita panggil apa, semudah makan semudah makan kucing apa macam? Semudah makan kucing. Ada istilah tu. Semudah ABC. Jadi terima kasih. Nasib baik dia cikgu tadika. Semudah ABC. Jadi macam mana kita mandi wajib, macam itulah kita mandi jenazah. Itu dia beri key point dia. Macam mana kita mandi wajib, macam itulah kita mandi jenazah. Tak kira siapa. Tapi Ustaz, kadang-kadang dia orang punya persepsi satulah, dia rasa macam mungkin dia ada ilmu sikit. Dia rasa mak ayah dia ni orang yang sangat penting lah hidup dia. Dia nak kesempurnaan dalam penyelesaian mandi jenazah ni. Jadi tapi dia rasa aku ni bukannya ustaz-ustaz, bukan masjid ni, bukannya jenazah betul tak hari. Betul ni betul ke tak betul, kan tak sempurna, tak apalah, bagi ustaz ni buat lah. Setengah dia beranggapan begitu. Mungkin positif dia. Jadi mungkin ustaz boleh tukarkan sedikit lah mindset tu. Takut nanti kan bila kita nak ingat kita perfect, memang kita takkan perfect lah Ustaz. Orang yang mandikan tu pun mungkin tak berapa 100% perfect juga. Betul tak Ustaz? Dia pun manusia. Jadi kita nak fikir yang Ustaz nak bagi, mungkin Ustaz boleh bantu saya ni, point bahawa kita kena tahu pada saat itu Allah telah menghadiahkan kita satu yang hadiah yang cukup bernilai tinggi ni untuk kita sempurnakan. Itulah dia. Okey. Satu soalan yang bagus. Sebenarnya seperti mana yang saya kata tadi, mandi jenazah tu sangat mudah. Mesti ada orang yang membantu sebagai facilitate lah. Mesti ada seorang yang berpengalaman untuk membantu sekiranya ada berlaku kesilapan. Itu yang sangat penting. Tapi sebenarnya yang saya kata tadi, kita ni kadang-kadang tak yakin dengan diri kita. Sebenarnya mandi contoh je lah, kita ni mandi jenazah, mandi wajib, ada tak orang yang mengesahkan, yang tengok kita pula betul tak aku mandi wajib ni? Itu tak kena tu kita tu. Dah pula. Nampak? Betul. Dia beginilah. Tapi bila soal mandi jenazah, kenapa kita nak berfikir begitu? Kan sebenarnya kalau lagi konsep dia, mandi itu ialah meratakan air itu saja pun. Tak perlu gosok, tak perlu sabun. Jadi yang penting kita tahu asas dia tadi. Asas itu sangat penting. Ilmu asas itu sangat penting. Jadi kita ni tidak yakin. Macam saya kata dia, orang mandi wajib tak ada siapa pun mengesahkan. Tak ada siapa pun tengok, betul ke aku buat ni? Jadi inilah yang kadang-kadang masyarakat di luar sana tidak yakin dengan diri sendiri. Jadi saya nak keyakinan itu sangat penting. Bila kita nak buat sesuatu perkara, apatah lagi perkara yang penting. Dan saya nak buat satu kisah. Bila anak-anak ni tak dapat menguruskan jenazah mak dia. Isteri saya satu ketika menguruskan jenazah seorang ibu yang baru balik daripada menunaikan umrah. Dan ibu ni dikatakan orang yang berada, dan dia bawa seluruh keluarga dan menantu pergi umrah. Dan saat dia nak pulang ke Malaysia ni, ibu dia tadi meninggal di dalam lapangan, dalam kapal terbang. Dan bila sampai ke airport, pihak airport minta saya uruskan, dan saya bawa di Masjid Batu 12.
dan isteri saya mandikan. Dan ramai 7 adik-beradik tadi, tuan-tuan, hanya seorang saja anak yang bungsu diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk memandikan jenazah mak dia. Masya Allah. Dan bayangkan, ini saya kata tadi, anak-anak tak peduli. So apa yang saya ajar pada penguburan jenazah, kita nak beri keutamaan kepada keluarga. Tetapi ada seorang je, so kita ajarlah macam mana mandi, macam mana ambil wudu, macam mana basuh najis. Kita belajar. Kita ni tak payah buat, so anak-anak ni buat. Yang lain tu tak Yang lain bantu. tu sibuk dengan urusan lah. Dia nak balik rumah, nak ambil baju. Sebab jenazah ni nak hantar dekat satu kawasan luar daripada Selangor lah. Tu tak apalah. So, apa yang menarik yang saya nak kongsikan hari ni, pengalaman anak yang bungsu ni tadi bila kakak dia datang, wah, Kak Long tak dapat mandikan mak. Anak-anak mak yang ramai, acu dia yang dapat mandikan jenazah mak. Walaupun semasa hidup acu tak pernah jaga mak. Anak dia ni jaga ni kan. Walaupun masih hidup acu tak dapat basuhkan najis mak, tetapi aculah anak yang terakhir membasuh najis mak. Bayangkan kakak dia yang lain dengar. Betul. Satu kerugian bagi dia. Ini yang kadang-kadang bila masyarakat tak faham, bila jenazah dia serah pada orang lain yang tak ada kena-mengena pun dengan jenazah. Mana keluarga, mana anak-anak dia. Ini yang kadang-kadang kita nak bagi tahu masyarakat di luar sana. Mulai saat ini yang dengar fokus ini, kita ambil peranan kita sebagai keluarga. Dan bayangkan anak dia ni sesal tak sudah. Rasa kerugian yang besar, dan anak yang bungsu ni rasa bangga. Dan dia dapat mengambilkan wudu mak dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bayangkanlah kalau ini dapat dilakukan oleh anak-anak kita bila kita meninggal. Allahumma salli ala Muhammad. Satu rahmat yang sangat besar. Itu sebab kata bila dia mati tadi, mati jasad dia saja. So roh dia akan, ayah dia akan, mak dia akan tengok siapa yang mandikan aku. Mana anak aku yang tua, mana anak-anak aku yang lain, kenapa dia tak nak mandikan jenazah aku. Padahal dia boleh bercakap, cuma kita tak boleh dengar. Ini yang kadang-kadang masyarakat yang tidak diberikan pendedahan yang sebenarnya. Rasa rugilah tuan-tuan. Namun saya yakin ramai anak-anak sekarang ini dapat memandikan jenazah mak dia, macam Edit tadi dapat mandikan, menguruskan jenazah ayah. Itu pun satu rahmat yang sangat besar. Tetapi masih ramai lagi masyarakat di luar sana yang tidak diberikan kesempatan. Kadang-kadang ilmu ada, tak yakin tadi. Dan sebenarnya jadi yang pemandi jenazah tadilah kena memberikan semangat kepada anak-anak dia. Saya rasa dekat sini pun mungkin ada info yang bila kita tak pergi belajar tu, mungkin kita tak ada knowledge tu. Tapi mungkin asbab dengar podcast ni sikit, ada ilmu sikit yang Ustaz beri, mungkin selepas ni kalau orang yang dengar ni, mungkin dia akan, mungkinlah dia attend mana-mana kan, ataupun dia ada satu kematian keluarga dan dia tahu hak dia sebagai anak ataupun sebagai silaturahim dia yang boleh uruskan jenazah tu. Dia boleh cakap lah dengan pengurusan jenazah tu. Dia kata kan, abang saya wakil ni, saya memang ahli keluarga, saya nak. Kalau dia kata tak boleh, saya nak yang ni saja yang dekat, tak, sebenarnya saya boleh. Jadi dia tahu hak dia. Setengah tu mungkin dia tak ada ilmu tu, dia kata oh ya ke tak boleh, tak apalah. Jadi dia terus back off kan? Dia masuk golongan yang keempat tadi lah. Dia tak kisah pun. Dia tak kisah. Janji ayah aku ada orang urus. Selesai lah. Faham. Jadi hak kita lah. Dan saya yakin sekarang ini pun dah mulalah pengurus-pengurus jenazah di luar sana. Ia dah mulalah beri peluang kepada keluarga. Mungkin ada setengah jugalah yang masih lagi berfikiran lama. Oh, ini kerja orang perempuan, orang lelaki jangan buat. Dan saya pernah mengendalikan kursus jenazah. Dalam sisi itu seorang wanita, dia kata, dia angkat tangan, Ustaz, saya agak tekilan Ustaz. Sampai sekarang tekilan. Kenapa puan? Bila suami saya meninggal, saya tak dibenarkan bersama-sama menguruskan jenazah suami saya. Nak kata saya tak ada ilmu, saya mengurus jenazah wanita di kawasan ini Ustaz. Allahu Akbar. Bukan tak ada ilmu. Jadi dia yang menguruskan jenazah. Jadi inilah yang kadang-kadang macam katalah tidak diberi pulang. Jadi hari ini alhamdulillah, terima kasih pada pengajar di luar sana yang dah mula buka minda dia. Kita ni hanya membantu saja. Sepatutnya kita tak payah usik jenazah pun. Kita hanya mandi ni. Dan isteri saya pernah bila mak dia meninggal, dekat situ kita bagi tahu pun mana anak dia, Along, Angah ni yang lelaki perempuan. Okey, kita niat sama-sama. Okey, Angah,
basuh dekat kepala. Alung basuh dekat tangan kanan. Kita bagi dekat situ je pun. Jadi tak perlu nak ada satu, tak perlu dalam khusus yang khas. Dekat situ pun kalau kita faham dah boleh mandi dah. Jadi sebenarnya itulah tadi kefahaman keluarga, kefahaman orang yang mengurus jenazah itu sangat penting. Ini bila kita tak ada kerjasama, itu yang betul. Saya rasa masyarakat yang rugilah. Okey, Ustaz, sebelum tu kita nak reverse sedikit lah. Baik. Sebelum mandi ni kan, selalunya antara masalah dan kecoh-kecoh dan panik dan segala-galanya yang berlaku ni apabila di saat berlakunya kematian. Contohnya berlaku kematian di hospital, senang lah, sebab pihak hospital uruskan. Tapi kalau berlaku di rumah contohnya, di rumah mungkin ada anak yang kurang ada ilmu untuk persiapan. Katalah dia meninggal pada pukul 9 malam contohnya. Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit tips. Ini kita ambil 9 malam ni kira antara waktu yang kubur pun takkan uruskan. Pihak masjid kata tak apalah, besok insyaAllah pagi-pagi kita selesaikan. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi sedikit tips dan bayangan macam mana flow untuk menguruskan jenazah yang berada di rumah pada waktu tu. Okey. Kalau tadi waktu 9 malam, kita ambil awal sikit lah. Dan ini berlaku dalam masyarakat. Biasanya dalam masyarakat kita, bila ada orang meninggal di waktu petang, lepas asar lah, biasanya tidak sempat dikemudikan pada malam itu. Memang selalunya tak sempat Ustaz. Biasa tak sempat. Lepas asar Lepas asar biasa tak sempat lah. Itu lagi lama lah sebenarnya. Sebab dia, pertama dia ada banyak proses tadi. Dia kena buat laporan polis dan sebagainya, nak tunggu keluarga datang. So dia akan makan masa. Dan tidak pernah berlaku dalam masyarakat Islam, dia Malaysia ni meninggal pukul 4, pukul 5 dah ke bumi dah. Dah siap dah. Tu tidak pernah berlaku lah. Jadi dalam hal ini yang persoalannya tadi, apakah persediaan kita bila waris? Sebelum saya nak masuk tadi, saya nak betulkan, bukan nak betulkan, kita nak buka minda. Biasanya masyarakat meninggal petang, dia akan ke bumi pada esok pagi. Betul. Tak ada masalah pun. Nak meninggal, nak ke bumi lusa sulap pun tak ada masalah pun. Tapi yang sebab baik, ke bumi kalah cepat. So dalam bab jenazah tadi ialah mandi, kapan, solat ke bumi. Dia ada 4 yang wajib tu. So mandi, kapan, solat ke bumi. So biasanya kalau dia meninggal petang, tak sempat nak kebumikan malam itu, dia akan ke bumi besok pagi. Biasanya dalam masyarakat dia akan mandi esok pagi. Betul. Jadi jenazah tu akan terbiarlah dekat situ. Di rumah tu. Di rumah saja. Jadi bayangkan kalau orang tu meninggal, contoh dia pukul 6, besok pukul 8 baru nak dimandikan. Sebab wajib yang pertama mandi. So pukul 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 14 jam. Jenazah tak dibuat apa-apa pun. Sedangkan yang wajib dituntut atas jenazah tadi mandikan. So itu sebab hari ni kalau boleh keluarga lah yang ambil peranan ni, mandikanlah sejenazah secepat yang mungkin. Malam tu keluarga dah mandi dah. Mandi je lah kat rumah terus. Mandi kat rumah terus. Baju-baju tukar. Baju-baju tukar. Jadi konsep dia senang. Tetapi sebelum dia menguruskan jenazah tu, pastikan jenazah tadi telah dibuat aduan dekat balai polis, dan kepada masyarakat, sebelum nak mandikan jenazah, sebelum nak usikkan jenazah, pastikan jenazah tadi telah pun dikeluarkan permit pengkebumian. Hanya 2 saja organisasi di kerajaan ini yang boleh mengeluarkan permit pengkebumian. Satu, Polis Diraja Malaysia, dan yang kedua di hospital. Yang lain tak adakan keluar. Dah dapat yang itu baru boleh mandi. Baru boleh. Takut nanti ada masalah-masalah yang berkaitan dengan jenayah dan sebagainya. Jadi itu setelah dapat permit barulah boleh diuruskan. Balik pada cerita tadi, apa yang keluarga perlu buat bila berlaku kematian? Tolong bersihkan. Kalau ada najis kepada jenazah tadi, bersihkanlah dulu. Pakaian ditukarkan. Ini kadang-kadang bila kita datang dengan berbau, pakaian tak ditukar. Ini peranan keluarga sebenarnya. Supaya yang ini asas, saya rasa masyarakat pun tahu. Jadi itu peranan keluarga dulu. Tolong bersihkan jenazah. So kalau dari segi adab dia dalam khusus kita, itu sebab dia kena ni, mana nak kena
nak kena buat dulu mata ke tangan. Kan. Kadang-kadang soalan biasa. Soalan biasa lah kan. Dah meninggal ni kan. Ustaz, mata terbuka ni Ustaz, betul tangan macam tu. Apa yang nak kena buat dulu Ustaz? Mata ke tangan? Kan. Jadi sebab roh kita daripada naik ke atas, so mata kena tutup dulu. Jadi kau tengok kau buat apa tu? Kau buat apa tu? Tiba macam ni baru nak betul tangan. Macam ni pula kan. Kau buat apa tu dia? Dah lari pula. Jadi sunnahnya kena tutup mata lah. Tutup mata. Kemudian baru pakaian ni ditukar, barulah tangan dikiamkan. Kemudian letaklah tempat yang sesuai. Ya dah. Barulah kita mula panggil orang-orang yang berkenaan. Ini pun penting juga Ustaz kalau kita buat awal, because jenazah pun baru saja meninggal dunia dan badan pun masih lagi panas lah. Lembut lah, senang lembut nak ni kan. Sebab ada juga Ustaz, ada juga yang mungkin dah lama dan tak boleh nak dikiamkan ke, ataupun lebih sukar ke. Ustaz pernah jumpa ke kes-kes yang begitu? Pernah jumpa. Dah meninggal dah beberapa jam dah. Duduk di kerusi kan. Jadi nak dikiamkan tu susah. Jadi itu sebab antaranya kenapa faktor jenazah tu kena urus cepat. Tadilah untuk memudahkan jenazah dalam keadaan lembut. Jadi tidak ada keaiban jenazah. Kan najis tak keluar lagi itu dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak hikmah kenapa kita perlukan uruskan mandikan jenazah seawal yang mungkin. Jadi dalam dulu kan perut tak kembung. Kalau orang dulu dia orang letak apa? Dia tak batu losong. Batu losong dia nak bagi berat. Bagi berat supaya apa? Angin. Supaya angin jangan. Itu dulu. Kan? Jangan sampai letak batu losong ni. Biasa. Orang dulu biasa letak gunting. Gunting je? Gunting. Oh, cukup lah. Cukup lah. Langsung tu melampau sangat tu. Gunting singa berat sikit lah. Yang gunting zaman dulu kan. Gunting sekarang semua belas sikit dah. Benda tu supaya apa? Supaya jangan perut tu masuk angin. Mata dulu orang letak apa dulu ni? Kalau ingat dulu saya memang kalau Ustaz saya pejam mata, saya bayang timun je. Sebab itu orang nak merawat mata. Orang dulu kan dia letak duit siling. Apa dia punya kaitan tu Ustaz? Supaya mata jangan terbuka. Pasal berat je lah. Bukan pasal berat. Sebab duit siling kan dia akan menghalang kelopak mata tu terbuka. Bukan pasal berat. Mata tu jangan terbuka. Faham? Jadi kalau kita tak ada ilmu, boleh saya tengok jenazah? Boleh. Kita tengok ada mata duit tak kata dia. Padahal duit tadi untuk menghalang mata tu terbuka. Bila kita tak ada ilmu, jenazah mata duit tak lah tu. Jadi syirik ni letak siling tak duit pula ni. Benda-benda tu lah yang ilmu. Yelah kalau tak ada duit siling, apa benda berat lagi nak letak? Takkan nak letak batu pula kan. Duit siling tadi dia bulatkan. Jadi mata tu dia takkan. Bukan nak letakkan berat tadi supaya duit siling tu mata tu tak boleh. Kelopak tak buka lah. Tak boleh terbuka. Itu saja. Jangan terkejut lah kalau jumpa buka-buka ada duit siling. Sekarang you all dah tahulah. Dah tahu dah. Dah tahu. Ni supaya mata dia jangan terbuka. Jadi itu antara kaedah-kaedah dia lah. Sama juga dalam masyarakat kata ini TV kena tutup lah, gambar kena tutup lah, cermin lah. Ada Ustaz saya tengok yang kadang-kadang yelah, kadang-kadang kita tak tahu kan. Nak tanya malu. Betul. Itu pun tak tahu kata dia. Lala dipendam sampai mati. Ustaz ada jawapan tu? Nak khusus jenazah tak nak pergi. Masjid buat Surabaya tak pergi kan. Tapi hari ni sebelum saya ada jawab tu, saya sendiri, saya suka kalau ada khusus jenazah ni di tempat yang terbuka, di dewan, supaya ni. Dan saya pernah buat khusus jenazah depan pasaraya. Kita bentang pasang 2 kemah, depan pasaraya kita buat khusus jenazah. Jenazah tu dikapankan. Jadi orang ni yang formal tu ada 20 orang yang ada kursi. Yang lain semua duduk kat luar ni. Nak beli pasar berdengar. Macam tu ke? Jadi masyarakat, kita nak didik masyarakat ni yang dah surau ni biasanya semua dah baik-baik dah. Betul. Jadi dalam bab dakwah ni pun kita kena cari alternatif. Setuju? Pergi dekat macam shopping mall tengah-tengah tu kan. Tengah-tengah ni. Diorang main biker yang ni kan. Apa yang buat khusus jenazah ni? Nak dedahkan masyarakat. Macam ni. Lepas tu ni siapa yang anjuk ni? Ni. Nanti boleh tak kita nak diorang dah. Betul. Begitu. Faham? Kita nak sedarkan masyarakat. Balik cerita kenapa nak tutup gambar, nak tutup cermin kan?